Okay guys, important update for all TikTok shop seller and affiliate. Sekarang TikTok shop dah keluar reminder baru sempena FIFA World Cup 2026. Kalau anda bukan seller yang ada authorization atau license daripada FIFA, jangan guna perkataan FIFA, logo FIFA, World Cup, hashtag berkaitan dengan FIFA ataupun claim produk anda ada official partner FIFA. Contohnya jersey, phone case, listing title, shop name, thumbnail, semua ni boleh kena policy violation kalau ada unsur FIFA brand tanpa kebenaran. So sebenarnya ni bukan setakat produk tau. Giveaway tiket FIFA World Cup pun tak boleh guna untuk promotion sesuka hati. So apa yang masih boleh? Anda boleh buat konten pasal bola sepak, sharekan news, sembang-sembang pasal match, support team kegemaran anda ataupun guna visual bola untuk generic sahaja. Moral of the story is korang boleh ride on the World Cup trend tapi fokus pada football content. Jangan tumpang trademark FIFA. Bahaya tau. So save video ni and share dekat seller supaya mereka tidak akan kena violation. So belajar sesuatu, follow Coach Jamie. So main trend boleh, jangan main dengan trademark. See you in my next video.